Kisah penulis wahyu yang murtad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Penulis wahyu baginda Nabi SAW agak ramai dalam kalangan sahabat. Namun, dalam ramai-ramai itu ada juga penulis wahyu yang diuji keimanannya. Salah seorangnya adalah Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Ianya adalah saudara susuan bagi Uthman bin Affan dan mendapat kepercayaan baginda Nabi SAW untuk menulis wahyu. Namun begitu, pada suatu ketika, beliau merasakan bahawasanya beliau layak untuk menulis wahyu ataupun menambah-nambah wahyu sendiri. Jadi beliau merasakan hebat dan beliau berpaling tadah daripada baginda Nabi SAW, lari daripada Madinah dan pergi kepada kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Sampai di Mekah, beliau telah menyebarkan bahawasanya beliau mampu untuk menulis wahyu sebagaimana wahyu baginda Nabi SAW. Dan hal ini telah memberi tamparan hebat kepada Islam dan juga baginda Nabi SAW. Ketika mana pembukaan kota Mekah, namanya termasuk daripada nama yang halal untuk Namun demikian, takdir Allah Ta'ala telah menjadikan beliau mendapat perlindungan daripada Uthman bin Affan, iaitu saudara susuannya. Dan Uthman bin Affan membawa Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini berjumpa dengan baginda Nabi SAW, dan akhirnya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh telah bertaubat, menyesal dan memohon maaf kepada baginda, dan baginda Nabi SAW telah menerima permohonan maafnya. Setelah itu, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh telah menjadi mukmin yang baik. Bahkan dilantik sebagai gubernur di Mesir sewaktu pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan. Jadi sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. Kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Jangan lupa jemput follow saya untuk perkongsian sirah yang lebih menarik. Wallahu a'lam.